memasukkan daripada Tiara. Memasukkan kuning. Kuning boleh. Cikgu rasa tahun ni kumpulan mana yang menang? Biru. Saya rasa rumah biru yang last sekali. Yang menang cikgu. Semua tak layak untuk menang. Okey. Pada pendapat saya, tahun ni tak ada rumah yang layak untuk menang sebab dia tidak menepati saya punya piawaian. Piawaian sukan saya yang sangat tinggi. Dah? Dah ke cikgu? Cikgu rasa tahun ni kumpulan mana menang? Dia memang sebab dia semua asyik tak atas memang. Lepas rumah biru nombor berapa? 1. Biru tu. Rumah 2. Salah lupa. Kita ambil lah tahun ni rumah nombor 1. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, saya nak tanyakan kata-kata daripada Kak Sofia. Kata-katanya untuk kemaskan diri. Kata-katanya harap tahun ni perkara cuma biru punya satu. Hai, hari ini kita akan interview cikgu. Biru. Nak Petrona. Petrona. Biru. Cikgu rumah Petrona lah. Okey. Cikgu rasa tahun ni kumpulan mana menang cikgu? Saya rumah Caltex. Okey. Pastilah rumah Caltex. Okey, thank you cikgu. Cikgu rasa tahun ni kumpulan mana yang menang? Cikgu rasa tahun ni rumah merah yang menang. Okey, thank you. Cikgu rasa tahun ni mana cikgu? Mestilah rumah merah. Warna merah. Okey. Cikgu rasa tahun ni kumpulan mana yang menang cikgu? Warna merah. Okey. Cikgu rasa tahun ni kumpulan mana yang menang cikgu? Tahun ni Ha. bukalkan lah kalau boleh. Tahun ni rasanya kumpulan mana yang menang? Saya rasa Caltex lah biasa mengungguli segala kemenangan. Dah 2 tahun ni kan? Biasanya Caltex lah. Okey. Terima kasih.